Baik, kemudian ini yang saya kata wazan. Bagaimana wazan bergerak daripada fi'il 3 huruf menjadi 4 huruf, 5 huruf dan makna-makna. Dalam wazan bukan bunyinya yang penting sangat, tapi makna di sebalik bunyi atau makna-makna tersirat. Kemudian wazan itu kita buat kategori ala-ala matematik. Yang ini, yang ini, yang ini. Kemudian seterusnya perkara yang mustahak tentang bahasa Arab ini juga ialah peringkat untuk berfikir, iaitu daripada perkataan kepada i'rab dan terjemah. Dia boleh dua dimensi, daripada Melayu kepada Arab dan juga Arab kepada Melayu. Yang ini pun kita kena buat lain kali. Dan untuk mengarang, habis peringkat pertama, kita ada kaedah bagaimana nak generate ayat bahasa Arab ni kepada 10 pola sahaja. Kita panggil ayat 10. Kalau pelajar faham sistem 10 ayat ini, dia akan boleh buat karangan dengan baik. Dan untuk semua ini kita dah ada modul. Kita dah ada modul. Dan kita offer lah kat sini. Offer terang-terangan. Sebab kita dalam tahun 2013, 14 sampai 19 kita nak masuk sekolah. Kita nak buat kerjasama dengan sekolah. Kita nak konsep cikgu dari sudut kemahiran. Kemahiran untuk membuat karangan, bertutur dan membaca. Bagaimana nak minat bahasa Arab belajar. Jadi kita berunding dengan cikgu, kita bekalkan modul, cikgu buat latihan tambahan di bawah PBS. PBS punya sistem boleh masuk. Lepas tu, cikgu lah yang mengajar murid. Kita tak mau buat program untuk murid macam ni. Jadi 10 sistem ayat ni kalau siapa boleh kuasai, dia akan boleh menulis dan membaca dengan baik dan juga menterjemah. Di mana dia berpusat kepada bagaimana nak generate cerita dan benda. Maknanya bagaimana ayat itu nak dibina. Dia ada kaedah dia. Kemudian rumus-rumus. Ayat yang 10 tadi kita bahagi kepada rumus. Rumus 1 dia ada 4 sistem ayat. Rumus 2, rumus 1 ni ayat-ayat yang menggunakan fi'il sebagai cerita. Rumus 2 ayat-ayat yang menggunakan fi'il tapi fi'il tak disebut. Rumus 3 adalah ayat yang langsung tak menggunakan fi'il. Kemudian yang keempat, bagaimana nak faham gaya pengucapan orang Arab. Jadi kita akan tekankan kepada tentang cerita dan benda ataupun yang dipanggil musnad dan musnad ilaih. Hasil dapatan salah satu daripada apa yang saya tunjuk tadi. Saya tunjuk video lah senang. Saya tunjuk video tuan-tuan dengan sini, tapi video ni dalam bahasa Kelantan. Ada orang Kelantan sini ke? Tak apalah, kalau tak faham buat faham. Ini cikgu sains. Cikgu sains di sebuah sekolah pedalaman, bila kita pergi buat uji kaji selama seminggu tentang jadual gambar, cikgu itu ikut daripada awal sampai akhir. Jadi cikgu ini pernah belajar bahasa Arab masa dia duduk di UiTM sebagai kursus tambahan. Jadi sekarang cuba dengar sendirilah komen dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah program yang melibatkan seorang pendidik minggu dan cikgu boleh bermakna. Jadi dalam keseluruhan macam kita pendekatan program atau kita kata metode ada pakai dalam apa ni pembelajaran.
belajar repot berminat. Jadi ada pendekatan boleh dengan perhatian belajar untuk fokus kepada belajar. Okey, Sebab ini apa kita tengok perubahan kepada belajar. Bagaimana dengan sistem jadual yang kita susun? Adakah itu kelihatan boleh membantu belajar untuk menguasai asas bahasa? Adakah belajar perlu menghafal? Okey, itu saja. Baik, jadi soalannya saya nak bagi tahu kita tidak perlu hafal tajuk bahasa Arab. Jadi kalau ustazah-ustazah kat sini paksa antum kena hafal, saya rasa kena betulkan balik. Iaitu bukan menghafal karangan. Salah. Maaf saya kata, kalau ustaz-ustazah bagi soalan contoh, karangan contoh, lepas tu paksa budak-budak suruh hafal sebagai sport dalam bahasa, maaflah, pada saya itu adalah kesalahan. Yang betul, kita bina kreativiti pelajar untuk belajar. Lepas tu kita bagi minat kepada mereka, insya-Allah kita boleh bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qada'i a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Apa yang baik itu ambillah, dan apa yang buruk itu buang, karena itu kelemahan saya. Wallahu a'lam.